Jika nak tukar penama, boleh buat dalam app ni ke? Atau perlu pergi ke KWSP isi form? Anda boleh buat penamaan KWSP secara online dalam app dan portal web iAccount atau secara bersemuka di pejabat KWSP terdekat. Kalau nak buat online, anda login dulu di app atau portal iAccount. Tekan menu profile dekat kanan bawah sekali. Tekan penamaan. Untuk buat penamaan baru, tekan kotak daftar untuk penamaan. Lepas tu, tekan butang daftar untuk penamaan dekat bawah sekali. Sahkan butiran peribadi anda dan tekan butang teruskan. Pilih jenis penamaan anda dan jenis pengagihan, tekan teruskan. Isi nama penama anda dan tekan teruskan. Pilih jenis ID dan masukkan nombor kad pengenalan, tekan teruskan. Pilih perhubungan dengan penama anda. Masukkan peratus pengagihan yang anda nak dan tekan teruskan. Pastikan semua butiran penama anda betul, lepas tu tekan teruskan. Baca persetujuan ahli dan tekan teruskan. Last sekali, anda kena pergi ke pejabat KWSP terdekat untuk buat pengesahan cap jari. Dah settle. Kalau nak buat penamaan secara bersemuka dekat pejabat KWSP, boleh isi borang penamaan KWSP 4 dan sahkan cap jari dekat sana. Jangan lupa sediakan salinan kad pengenalan sebagai dokumen sokongan. Sekejap je siap. Follow Isandra.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.